Kalau pergi ke Padang Besar, jangan cakap KL. Sebab kalau hampa tanya harga ini berapa, benda 20 pun boleh jadi 50. Baru-baru ni telah pun dirasmikan salah satu mercu tanda yang terletak di Padang Besar yang berkonsep Taman Syurga, yang menampakkan seperti keindahan dan juga keharmonian yang dirasmikan sempena Jubli Perak baru-baru ni. Jadi hari ni aku nak kongsi 5 tempat wajib yang perlu hampa pi waktu hampa main di negeri Perlis. Jadi yang pertama, Wang Kelian Viewpoint. Bangun saja pagi lepas subuh, mesti kita nak pi duduk tempat-tempat yang santai, yang penuh dengan awan. Jadi tempat yang sesuai di Perlis ni, Wang Kelian Viewpoint. Wang Kelian Viewpoint ni terletak di Banjaran Nakawan, kira-kira lebih kurang 30 km daripada Kangak Perlis. Jadi perjalanan dia memerlukan lebih kurang 30 minit untuk hampa sampai ke sana. Jadi apa yang menariknya dekat viewpoint ni? Dan salah satu tarikan Wang Kelian Viewpoint ni, yang pertama dia adalah fenomena awan kapek. Bagi yang tak tahu, fenomena awan kapek ni terjadi di waktu pagi. Jadi sebab itulah yang pertama aku letak viewpoint dulu. Tapi untuk dapat tengok awan kapek ni, dia selalunya kena hujan dulu waktu malam. Jadi bila waktu pagi, keadaan di atas bukit di Wang Kelian tu diselumuti oleh awan tebal sehingga menampakkan daripada jauh yang hampa tengah berdiri di atas awan tu. Jadi dekat situ juga ada satu pelantak yang dipanggil pelantak bergambar, di mana hampa boleh berdiri kat situ dan ambil view daripada belakang tu pemandangan negeri Perlis. Memang cantik lah waktu pagi, dengan ada awan-awan kepui waktu pagi tu kan, dia macam kabus-kabus, memang cantik. Setelah hampa pi bergambar di Wang Kelian Viewpoint, jadi tempat kedua yang patut hampa kunjungi pula, Batu Pahat. Batu Pahat ni tempat rekreasi yang cantik, ada padang golf, ada tempat mandi, ada taman ular. Jadi sesuai lah untuk selepas saja hampa bergambar kat viewpoint, hampa nak pergi mandi-manda, makan-makan dekat situ memang cantik. Lepas saja mandi, hampa tikar, makan-makan nasi apa kan, sarapan pagi dekat situ, hampa boleh masuk terus ke taman ular. Jadi kat dalam tu ada bermacam-macam jenis ular. Jadi hampa memang boleh try bawa anak-anak untuk tangkap gambar bersama ular. Jadi lepas saja mandi, lepas tengok ular, masuk tengah hari. Mestilah nak shopping tengah-tengah hari kan. Jadi tempat yang ketiga yang wajib hampa pi di Perlis, Padang Besar. Padang Besar ni terletak di sepadan Thailand yang merupakan syurga pusat beli belah di negeri Perlis. Di sana ada pakaian, makanan, cenderahati. Jadi hampa boleh dapat macam-macam kat situ. Tambahan lagi, dekat situ pula dekat dengan sepadan Thailand. Jadi barang-barang dekat situ kebanyakannya diambil daripada Siam dan dibawa masuk ke dalam Malaysia. Jadi mestilah barang-barang dekat situ barang-barang yang unik, yang jarang hampa dapat kat negeri lain. Tapi daripada segi harga tu, kalau aku boleh pesan lah, kalau pergi ke Padang Besar, jangan cakap KL. Sebab kalau hampa tanya harga ini berapa, benda 20 pun boleh jadi 50. Are you serious? Jadi hati-hati. Jadi hampa kena pandai membuat pilihan masing-masing lah. Jadi dah selesai membeli belah di Padang Besar, tempat keempat yang patut hampa kunjungi iaitu Gua Kelam. Jadi jarak dia daripada Padang Besar lebih kurang dalam 45 minit macam tu. Gua Kelam ni terletak di kaki bukit, yang mana dia ni merupakan gua batu kapur. Jadi tempat tu sesuai lah untuk hampa masuk dan tengok sendiri pemandangan yang cantik di dalam gua tu, di mana dalam tu juga terdapat sejarah bekas perlombongan Timah satu ketika dulu. Jadi kat Gua Kelam ni tempat keindahan alam Senggajadi. Sesuai lah untuk bergambar, untuk santai-santai, tenang-tenang sekejap di Gua Kelam, tempat-tempat yang agak sejuk lah masuk dalam tu. Jadi selesai saja di Gua Kelam, petang tu mesti nak santai-santai betul, kena angin, duduk relax, orang bawa motor untuk kita. Hampa boleh pergi ke seberang ramai, iaitu Kampung Warna-Warni. Kampung Warna-Warni ni terletak di Kuala Perlis, di mana kat situ terdapat beberapa buah kampung yang mana mereka mewarnai sendiri rumah mereka tu dengan warna-warni. Jadi memang cantik lah untuk hampa pergi bergambar. Jadi tak jauh pada tu terdapat juga satu Pulau Ketam. Pulau Ketam ni salah satu tempat yang riadah. Malah dekat situ hampa tak payah pun nak naik kereta. Dekat situ dia dah sediakan satu tut-tut. Hampa tak payah nak pergi Siam. Di Kuala Perlis pun dah ada tut-tut. Jadi hampa naik saja tut-tut tu, start daripada Kampung Warna-Warni, terus dia bawa pergi ke Pulau Ketam. Jadi itulah antara tempat yang wajib hampa pergi ketika hampa berada di negeri Perlis. Tapi sebelum hampa nak keluar daripada Pulau Perlis, jangan lupa singgah di Komang Laut, perkenal dulu ikan bakar.